Saya rasa inline lah. Sebab kalau tengok semua orang cerita pasal digital. So, we are go beyond. That's why tajuk pun beyond. Okay, dan sekarang kita berada di acara BIM di mana hari ini BIM Beyond Design di ICW Borneo 2026 dan Puan Yani mungkin boleh kongsikan sedikit kalau kita tahu tiap tahun BIM memang terlibat dalam acara di ICW. So mungkin Puan Yani boleh kongsikan sedikit lah. Okay, kita punya conference BIM Beyond Design ni diorganiskan oleh kita punya CIDB punya subsidiary iaitu CIDB Digital, dan tujuan kita adalah untuk memberi awareness dan juga memberi pengetahuan kepada pegiat industri Sabah bagaimana untuk mereka pelajari lebih lanjut berkenaan dengan teknologi BIM, bagaimana untuk mereka mendapat persijilan dan kompetensi di dalam bidang BIM. Seperti yang kita tahu, untuk projek-projek kerajaan yang bernilai 10 juta dan ke atas, mereka perlu menggunakan BIM. Jadi di industri Sabah ini mereka memerlukan lebih banyak pendedahan terhadap teknologi inilah. Jadi disebabkan itu kita punya CIDB Digital memainkan peranan yang penting dalam untuk memberikan penerangan dan juga latihan-latihan yang diperlukan untuk menyediakan industri pembinaan di Sabah untuk bersedia dalam BIM adoption. Betul, memang ada beberapa kelainan lah saya boleh jangkakan berbeza dengan ICW sebelum-sebelum ini. Cuma yang berbeza di Sabah ni, kita lebih kepada cuba local talent lah ataupun local product. Kita gabungkan collaboration antara federal dengan local. So daripada sini apa kita buat pada Sibur ini, kita ada satu collaboration di antara CIDB Digital dengan Persatuan Kontraktor Bumi-Putera Anak Sabah. Memang spesifik untuk fokus kepada kontraktor di Sabah. Untuk support this inisiatif atau kolaborasi, kita membangunkan satu MyBase satellite di Sabah. So kita jangka akan siap pada tahun ni. So tengah renovation sekarang ni dalam 21 PC. Dengan software sekali lah. So antara yang kita bawa lah untuk kita semarakkan lagi lah BIM di Sabah ni khususnya. Selain daripada itu, saya nampak yang satu lagi yang paling penting saya rasa, kita cuba nak introduce satu local product juga. Ini rasa first kita tak pernah pergi lagi, Sarawak pun tak ada. Kita panggil DCM, Digital Construction Management, ataupun CDE. This software atau sistem memang kita develop sendiri daripada kita dengan partner. Projek CIDB Digital. Dan kita launch sebenarnya kita punya 25 tahun. Oh, ni baru ni? Ya, baru lagi. Digital ni pun baru lagi, 10 tahun. So kita rebranding daripada CIDB E-Construct Services Sedia Berhad kepada CIDB Digital Sedia Berhad. Kalau kita lihat ICW ni adalah acara tahunan yang wajib oleh CIDB dan mungkin lepas ini akan ada acara-acara lebih besar-besaran. Dan kalau kita lihat Puan Yani, betul tak? Semenanjung memang sebelum ni dah banyak acara event yang besar-besaran, tapi mungkin di Sabah Sarawak pun permintaannya lebih semakin berkembang. Mungkin Puan Yani boleh kongsikan sedikitlah mereka yang berada di Sabah Sarawak untuk terus memberi sokongan untuk dalam bidang perpindahan ini. Kita tidak mahu mana-mana negeri-negeri di dalam Borneo, for example Sabah dan Sarawak, untuk ketinggalan dengan acara-acara yang kita laksanakan untuk kebaikan industri pembinaan. Jadi kita nampak banyak potensi di dalam negeri Sabah dan kita sentiasa mahu mendekati dan memahami lebih lanjut keperluan industri pembinaan di Sabah supaya kita boleh membawakan information dan juga apa-apa maklumat yang diperlukan dan membawa industri daripada Semenanjung dan juga regionally untuk bersama-sama berkolaborasi dan exchange information and experiences bersama dengan kita punya pegiat industri di Sabah. Thank you Puan Yani. Kita jumpa lagi pada ICW pada tahun hadapan. Mungkin lebih besar lagi insyaAllah. ICW KL. Yes, jumpa di KL. Alright. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.